bersama-sama dengan saya, Nuzara Arisa, wartawan Chile TVPSS SKPG anda pada hari ini. Pada hari ini, bersamaan 10 Januari hari Jumaat, telah berlangsungnya Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah tahun 2025. Sekarang saya bersama-sama dengan Ustazah Azura, penyelaris Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini. Boleh Ustazah kongsikan sedikit ucapan untuk majlis pada hari ini? Alhamdulillah, program yang dianjurkan pada hari ini telah berjaya diselesaikan dengan baik. Harapan Ustazah supaya anak-anak terus beramal dengan bacaan Al-Quran walau di mana saja anda berada. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua murid yang menjayakan program Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelbagai aktiviti menarik yang akan datang. Jaga diri semua dan jangan lupa belajar rajin-rajin kawan-kawan. Jumpa lagi, bye. #SKPK Cemerlang, TVPSS SKPK anda, wadah informasi.